Ni, company toxic buat banyak rakyat Malaysia berhenti kerja. Pada Straits Time ni, aku ingin bercakap pasal fakta lah. Kenapa punca jadi macam ni lah. Ianya datang daripada leader-leader, manager-manager yang ada dekat sesuatu organisasi company tu lah. Mungkin diorang ni terlupa lah yang tugasan diorang sebagai manager leader ni adalah untuk menunjukkan arah anak-anak buah dia, subordinate dia untuk bekerja mengikut haluan yang membantu vision company. Tapi disebabkan diorang ada kuasa dekat tangan tu, kebanyakan mereka mungkin manusia lemah, diorang terabuse lah. Contoh paling mudah, dia dapat arahan daripada higher management untuk buat suatu projek ni. Patutnya dia sebagai manager tu, dia kena rangka semua isi kandungan dan barulah dia pass kepada subordinate dia untuk laksanakannya. Tapi tidak, kebanyakan pada mereka berdasarkan aku punya pemerhatian juga dulu masa aku kerja makan gaji, diorang dapat kerja tu, diorang tak rangka pun, diorang just pass pada subordinate. You fikirlah macam mana you nak buat, esok pukul 3 ada atas meja, macam tu. So, tak best lah. Gaji kau besar tu dibayar untuk fikir strategi macam mana nak membuatkan benda ni dan baru kau pass kat subordinate. Tapi kau end up kau pass semua benda kat subordinate. Baik subordinate tu jadi manager.